Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafwan Engineering. Okey, hari ini sambungan video yang sebelum ni dirincing. Okey. So, progress kita dekat sini dah hampir 80% dah. Tinggal lagi lebih kurang 20% untuk kita tanam rope, tarik kabel besar dengan pasang lampu kipas je lah. Okey. So, first untuk bahagian dewan ni kita dah hampir siap. Tunggu nak pasang lampu belakang sahaja lagi dengan pasang switch aircon je lah. Ok, lepas tu nak pasang lampu timer. Itu sahaja untuk bahagian dewan. Ok, lampu timer kita ni bahagian luar dah. Kat sini nanti ada lampu, kat sini nanti ada lampu lah. Ok, kita baru ada untuk lampu tu. So untuk dalam dewan ni Alhamdulillah hampir 95% dah siap. Ok, kalau kita tengok dekat sini pun lampu dan semua, kipas. Okay. So ni point aircon lah. Nanti aircon main datang pasang je lah. Okay. Switch semua terkumpul dekat sini lah. Okay. So dekat sini ni ada 3 skirt. So kita ada 12 lampu campur dengan 2 kipas. So 12, 14 kita pecah kepada 3 skirt. So kalau trip salah satu skirt, so skirt lain boleh pakai. So kita buat pendawaian cara yang betul lah. Okay. So kalau 14 bahagi 3 lebih kurang dalam 5 poin lah lebih kurang. So 5 poin saja untuk satu skirt. 5 poin lampu, 5 poin lampu campur kipas, campur lampu yang selebihnya lah. Okay. Okay, ini switch kita. Untuk aircon kita pakai 4 mm sana tu. Okay. So 1 MCB C20, 1 aircon saja. Okay. So untuk soket plug 1 MCB 2 point, yang sana pun 1 MCB 2 point, yang sana pun 1 MCB 2 point, yang sana pun 1 MCB 2 point. So kita tak ada looping mana-mana. Walaupun dekat bahagian ruangan ni tak ada high amp barangan elektrik, tapi kita bagi 1 MCB 2 point saja. So daripada 3 fasa tu kita pecahkanlah bagi seimbang ataupun kita panggil balancing lah. So sama juga dengan bahagian luar. Untuk bahagian luar ni 1 MCB 3 point, yang ni 1 MCB 3 point, sana pun 1 MCB 3 point, sana 1 MCB 2 point, sana 1 MCB 3 point. So kita tak looping mana-mana. Ok, setiap skirt ada tagging, so memudahkan owner untuk troubleshoot nantilah. Ok, 2 timer ni untuk lampu luar je lah. Lampu sebelah sana hujung dengan yang sebelah sini satu, lepas tu lampu sini satu. So kita pakai timer yang tu direct kepada timer. So 7 malam dia nyala, 7 pagi dia automatic off lah. Ok, ok, untuk switch dekat sini, ok, kita ada aircon 2 biji sini, 1, 2 kabel spek 4mm. Okay. Dekat sini ni ada 16 lampu, 6 kipas untuk bahagian ruangan dewan ni saja, tak termasuk dapur. So untuk sini kita bahagikan kepada 5 skirt, 16 biji lampu campur 6 kipas 22. So kita bagi kepada 5 skirt. So dalam satu skirt 4 point saja. So kita tak looping banyak. Okey. Sebab apa? Sebab kalau nak buat penambahan apa-apa lagi mudah. So dekat sini kita akan ada lampu chandelier 3. So lampu chandelier tu kita tak turunkan point sebab owner tak bagi turun lah. Nanti bila-bila nak pasang nanti kita turunkan lah. Sini aircon lebih kurang dalam 2 horsepower ke 2.5 horsepower. So kita sediakan siap-siap 2 size kabel 4mm. Okay. Yang ketiga, okay, dekat sana tu kita tak pasang lagi untuk soket plug. Ini kita